bukan idea. Ya, saya beli kat Shopee. Inilah saya punya stool di ruang tamu. Dia punya apa panggil bantal dia ni, bantal tempat duduk ni dah kotor. So yang ni jenis ada zip di belakang. Ada zip di belakang untuk tukar, tapi saya cari dekat online, saya jumpa benda ni ya. Benda ni akan tukar. Mudah dia pasang dia. Jadi kita tak boleh buka pula. Sekejap. Kita buka ya. Kita cuba pasang ya. Murah je dekat Shopee. So cara pasang dia mudah sangat. Okey. Nampak belakang dia. Dia adjust sikit supaya dia fleksibel.